Apa tanya, saya tolong jawabkan. Alhamdulillah, gaji dah masuk lagi bulan ni. Tapi persoalannya, nak biar gaji kita ni hilang macam tu saja atau kita nak bina sesuatu yang lebih kekal? Saya selalu ingatkan diri, mula kecil tak apa, simpan je dulu 1 gram, 2 gram. Lama-lama tuan-tuan perempuan pasti jadi bukit. Disiplin, setiap kali dapat gaji, asingkan sikit dalam bentuk emas. Kalau kita konsisten, insya-Allah nak sampai 1 kilo emas pun boleh. Bukan lagi mustahil. Ramai sebenarnya yang dah berjaya buat. Sebab kuncinya bukan mereka kaya dulu, tapi mereka berdisiplin dahulu. Hari gaji ni, jangan hanya fikir belanja tau. Fikir legacy. Simpan emas hari ni, jom kita nikmati hasil esok hari. Nak belajar menabur emas dengan cara yang paling mudah? Klik link saya. Nak saya bantu? Mudah saja. Jom bertindak sekarang.